Bos nak pakai satu kereta masuk site, pergi kebun, nak kerja off-road sikit punya. Okey, ini hari misteri mau recommend ini memang tahan lasak punya Toyota Fortuner 2.7 yang petrol. Ini jenis kereta tahan lasak, satu spare part senang. Kereta pergi off-road, pergi mana-mana yang kebun ke site ke memang sesuai pakai lah. Ni pun tak leceh punya kereta. Okey, ini hari yang ni owner lama tak ada main off-road lah. Biasa pakai saja, tiada kemalangan, tak ada banjir. Kereta masih semua original lagi, tapi skirting sudah tukar, pasang ke TRD skirt lah. Side step pun sudah ada Okey, ini hari juga misteri nak jual harga termurah atau harga berbaroi. Tahun 2011 new facelift Okey, lampu lain, sarung lain, belakang pun lain Okey, ini hari cuma nak jual harga 35,800 saja. Boleh buat full bulanan 5,600 sajalah. Okey, sekarang misteri review ini kereta versi Postek. Selamat petang bos. Misteri baru dapat daripada owner owner lama lah. Tapi ini owner lama ada umur punya. Orang pun ada wang punya lah. Okey, dia pun ada ni lah pakai kereta semua tinggi-tinggi punya. Nampak mewah-mewah punya. Okey, ini kereta dulu dia kata dia beli 160 lebih. Ni banyak mahal punya kereta dia kata. Okey, tapi dia tak pakai off-road lah. Dia kata dia pakai biasa-biasa saja. Okey, ini tahun 2011 new facelift Toyota Fortuner 2.7 yang petrol. Okey, ini kereta owner lama sudah pasang TRD skirt dengan side step. Nampak lebih garang dengan penuh lah. Warna hitam nampak ganas sikit ini kereta. Okey, ni kereta engine, gearbox, suspension tip top, tak ada accident, tak ada banjir. Dia tengok lebih cat, semua lawa-lawa lagi ni cat baru dah, cat baru. Cat baru. Semua cantik, elok lagi. Lampu kiri kanan depan belakang pun semua perfect, cantik ni skirting ni TRD spec. TRD spec punya kereta memang cun-cun cantik ni kereta. Bos ambil balik, tak payah taruh wang pergi bikin cat lah. Bikin cat tak perlu Lampu kiri kanan depan belakang semua elok-elok lagi. Okey, ini hari cuma nak jual 35,800 saja. 35,800 sajalah. Okey, buat full boleh 5,600 saja bulanan. Boleh kata mampu dia lah. Kalau bos nak pakai satu kereta pergi site, ladang ke, atau kebun-kebun ke, atau off-road sikit ke, okey, ini boleh kata paling sesuai. Tu Android player boleh pakai berfungsi. Seat semua lawa-lawa lagi Power seat pun berfungsi. Tak ada masalah, power seat ada Leather semua cantik lagi. Tapi pintu pun semua cun-cun, elok, lawa. Ini Fortuner adalah 7 seater dia 5 seat boleh, 7 seat pun boleh. Belakang seat ni boleh kasih gantung ke tepi. Boleh gantung ke tepi, boleh taruh lebih banyak barang Tahun 2011 harga 35,800. Buka baru new facelift. Buat full 5,600 sajalah. Kalau ada bos minat ini kereta, cepat contact misteri. Thank you bos support.